Selamat datang, Encik cari apa? Sekarang ni aku nak tanya kau, dekat sini ada spender percuma tak? Spender tu kau suruh mak kau beli sendirilah. Kat sini mana ada spender percuma? Hah? Tak ada, kau tipu. Kau tengok tempat ni macam ada spender percuma ke? Tak ada kan? Aku mana ada spender lebih untuk kau? Hei, kau orang yang ke-10 tanya spender tu, kau tahu tak? Kau nak kisah kau gelap kan? Kau pun sama je. Ya memang. Kalau memang betul tak ada spender percuma, aku bagi tahu semua orang yang kau tipu. Kau nak ke? La ilaha illallah, aku tak ada spender percuma. Aku tak tipu, aku tak ada spender percuma. Aku benar dengan customer macam kau ni. Oh, kau tak nak jujur Sini aku bagi kau satu pick up line yang aku ada. Apa beza kau dengan sejarah? Sejarah tu masa lepas, kau tu masa depan aku. Oh, patutlah kau singgah sebab kau gatal sangat. Kau dengan mak kau tak beli lagi spender sendiri. Kau jangan main-main dengan aku. Aku ni ketua buaya darat. Kalau kau tak bagi spender percuma tu, aku tembak kau. Kau ni tak faham bahasa ke? Ni kedai tayar bukan kedai spender. Kau faham lah sikit. Aku tak ada spender tu. Letak tepi lah pistol RM2 kau tu. RM2 kau kata. Aku beli ni RM10,000 tau. RM2 ke RM10,000 ke? Spender sendiri pun kau tak nak beli. Kalau kau nak sangat spender, sini aku sumbat spender kau.